dah boleh masuk sekarang. Sebab kita fly pukul 1 suku dah fly. Dan sebelum fly tu kita ambil gambar dulu I love Sabiha. Kita dah nak cek pasport. Tengok ya Allah, panjangnya orang belakang. Allah Rabbi. Cek pasport. Ada? Yuk, pasport. Alhamdulillah. Tapi nak mari ke airport Sabiha ni pastikan kena datang 2 jam sebelum, 3 jam sebelum. Better 3 jam lah. 3 jam. Sebab ramai. Airport ni macam ke KLIA Terminal 2. Sebab ia taman murah. Biasa taman murah ni orang akan pilih airport ni. Ya, dan untuk makluman semua, Sabiha ni Malaysia Holding yang jagalah airport ni. So lepas ni kita nak cari tempat dulu. Kita nak bagi balik kita punya pakaian kita ni. Okay, let's go. Kita bagi peluang kepada Miru lah masuk Plaza Lounge tu. Sebabkan dia baru dapat Platinum. Dia ada Diamond Platinum dan Black Platinum, Diamond Plus dan Black Platinum. Yang tu best lah. Kita akan dapat free lah. Masuk lounge secara percuma. Tu kebolehan kita guna trade.com lah. So saya dah guna 2 di Medang itu. Jadi saya kemungkinan lepas ni saya akan dapat Diamond Plus. Okay, let's go. Bersama kita terbiar dapat kesejati di jalan dakwah yang suci. Bersama kita terbiar dapat kesejati di jalan dakwah yang suci. Penerbangan kita pada petang ni kita terbang. Karena Allah lah tujuan kita.